Pernahkah kita tertanya-tanya mengapa ada doa yang Allah makbulkan dengan segera, sedangkan ada doa yang perlu menunggu begitu lama? Adakah doa itu tidak didengari? Sudah tentunya tidak, kerana Allah sentiasa mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Kadangkala jawapan kepada sebuah doa bermula daripada saat seorang hamba tunduk dan bersujud kepada penciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi tanpa di kota, Nur Amalin Kasrina binti Muhammad Syarif, pelajar tingkatan 4 dan merupakan anak didik SMK pada negara. Kod sekolah TEA 3125. Pada hari ini, saya ingin membawa para hadirin menyelami sebuah novel yang bukan sekadar mengisahkan tentang cinta, malah mengajak kita memahami erti keimanan, pengorbanan, keluarga dan reda terhadap ketentuan Allah. Novel pilihan saya ialah Di Antara Dua Sudut karya Fathiatan dan Orang Mawaddah, diterbitkan pada Mei 2025. Diterbitkan oleh Tiara International Zindan Berhad dan mengandungi 329 muka surat dan mempunyai 19 bab. Daripada begitu banyak novel yang pernah saya baca, saya memilih novel ini kerana mesejnya sangat dekat dengan kehidupan. Novel ini mengingatkan saya bahawa setiap doa, setiap ujian dan setiap penantian pasti mempunyai hikmah yang telah diaturkan oleh Allah. Novel ini mengisahkan tentang Inara Ladia, seorang wanita yang menyimpan luka akibat konflik keluarganya sehingga sukar mempercayai cinta. Zaid Zafri pula merupakan seorang pemuda yang dibesarkan dengan didikan agama namun tetap berdepan dengan cabaran dalam memahami tujuan hidupnya. Pertemuan mereka di bumi Mesir menjadikan titik perubahan yang menguji keimanan, kesabaran, hubungan kekeluargaan dan keyakinan terhadap takdir Allah. Melalui perjalanan mereka, saya belajar bahawa cinta yang sebenar bukan sekadar memiliki, tetapi saling membawa satu sama lain menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah. Bagi saya, nilai yang paling menelah dalam novel ini ialah nilai kesabaran. Watak-watak dalam novel ini mengajar bahawa setiap manusia diuji dengan cara yang berbeza, namun doa dan kesabaran sentiasa menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Novel ini juga mengingatkan saya supaya menghargai keluarga, belajar memaafkan, memperbaiki diri dan sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Selain jalan ceritanya yang penuh dengan mesej bermakna, novel ini turut memiliki keistimewaan dari segi persembahannya. Apa yang menarik perhatian saya ialah keseluruhan halaman dalam novel ini menggunakan konsep latar hitam yang memberikan suasana lebih mendalam ketika membaca. Tajuk bagi setiap bab pula dihiasi dengan warna keemasan, manakala isi penceritaan menggunakan tulisan berwarna putih yang jelas dan kemas. Gabungan warna ini bukan sahaja menjadikan novel ini kelihatan eksklusif, malah membuatkan pengalaman membaca terasa lebih istimewa dan berbeza daripada novel-novel yang lain. Novel ini turut disertakan dengan ilustrasi grafik yang menjadikan penceritaan lebih hidup. Perkara ini jelas ditunjukkan melalui ilustrasi pada muka surat 5 dan 13 yang membantu saya membayangkan suasana yang dialami oleh watak dengan lebih jelas. Lebih menarik lagi, novel ini diselipkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata hikmah yang menguatkan mesej cerita. Ayat-ayat yang ditonjolkan di dalam novel ini membuatkan saya sedar bahawa setiap ujian yang Allah berikan pasti berada dalam kemampuan hamba-Nya. Dari segi reka bentuk pula, kulit buku ini tampil ringkas tetapi elegan, menjadikannya bukan sahaja menarik untuk dibaca, malah sesuai dijadikan koleksi. Tanpa mendedahkan keseluruhan perakhirannya, novel ini menunjukkan bahawa setiap ujian yang dilalui akhirnya membawa watak-wataknya mengenali makna sebenar kehidupan cinta dan ketentuan Allah. Saya menutup novel ini dengan satu kesedaran bahawa kebahagiaan bukanlah apabila kita memperoleh semua yang kita inginkan, tetapi apabila Allah meletakkan dengan penuh keikhlasan. Saya percaya novel ini sangat sesuai dibacakan oleh remaja yang menghadapi ujian hidup dan tekanan. Novel ini mengajar bahawa luka boleh sembuh, doa tidak pernah sia-sia dan setiap perjalanan hidup mempunyai hikmah yang mungkin belum kita fahami hari ini. Selepas membaca novel ini, saya belajar untuk lebih bersabar, lebih banyak berdoa dan lebih yakin terhadap ketentuan Allah. Akhir kata, novel Di Antara Dua Sudut ini sangatlah baik untuk kita membaca dan muhasabah diri. Yang mengajar saya bahawa tentang kehidupan dan tentang belajar menerima aturan Allah. Kerana kadang-kadang sesuatu yang tertangguh bukan bermaksud ditolak, tetapi sedang dipersiapkan dengan cara yang lebih indah.
Indah niang sinar mentari, menyuluh bumi setiap hari. Doa di pohon penuh rendah diri, jawapannya hadir dengan seikhlas ilahi. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.